Dah ke panas ni? Senyum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hai guys, so hari ni aku buat vlog. Kita nak keluar dengan Puteri. Kita orang nak cari kek sponge viral yang ada jual dekat Imat tu. Lepas tu maybe kita akan main wishing like lantern dekat pantai Tembeling kot. Sebab kalau dekat Teluk Cempedak angin dia macam kuat sangat. So aku bawa 3. Kalau tak jadi kita ada lagi 2 spare. Okay, so stay tune guys. Bye. Lama dah guys tak bawa motor. So hari ni kita keluar naik motor dengan korang mesti cam kan bila masa aku dapat ni. Ni ada birthday. Okay guys, so aku ada letak apa, orang panggil apa ni, sepit rambut dekat motor. Nampak comel sikit, kombinasi warna hitam dengan pink. So apa, black pink. Apa-apa yang penting helmet dulu. Okay, rempit guys, kita rempit. Okay guys, kita tunggu Puteri jap. Biasalah perempuan make up lama sikit. Tak ada guys. Taklah, hari tu nampak orang tu letak dekat arah biasa. Kita kira dia ada berapa gigi. Banyak gigi dia. Apa yang manis? Cuma minum dua-dua, mungkin tak manis. So kita teman dia makan je ni, dia nak makan. Okay guys, so ni makanan Puteri. Dia order Maggi tanpa sayur. So kalau tak ada sayur ni dia lah Maggi, telur mata dengan limau. Okay lah, Puteri makan. Cik dah teman kan ni. Ni sos min dia. Apa ni? Apa nama? Kurma. Kari. Tak, ni dal. Dal. Pandai. Ni nan garlic nan cheese cow. Kau. Okay. Mozzarella kau. So dua-dua ni makanan dia. Tunjuk good sikit. Good. Okay. Okay guys, hari ni kita paranormal. Kenapa? Nampak tu. Tu apa nama? KLCC. Bukan lah. Kontes 28. Ni ada Swiss Bell kan? Ni tu Swiss Bell. So hari ni kita dekat kat mana? Tembeling. Kita kat Tembeling guys. Kita nak try tengok sikit dalam ni ada apa. Okay, yang ni Puteri bawa Yang ni pun dia punya ni. Tak tahulah dia buat apa ni. Siapa? Kita ada lantern 3 je. So nasib lah kalau Warna purple. jadi lah sebab angin kuat. So kita tengok macam ni. Ni lighter. Okay. Katanya Kesha tu cakap lighter ni bagus bang. Saya tak tahulah, saya tak pernah try tapi orang cakap. Sekejap tak boleh kuat-kuat sangat ni. Sini. Menyempat juga benda ni. Tak ada lubang tengah. Ada plastik, tak ada plastik. Macam mana nak bagi? Saya naikkan dia. Memang kan. Kena pegang. Sekejap. Dia dah kembang ke? Ada nampak kembang? Tak nampak. Hari tu ada asap kan, banyak kan? Nampak api. Sekejap.
tak nampak asap. Ni cakap gilanya habis. Tak, Bila ni tak tak terbang-terbang. habis. Dia hari tu ada asap. Kau terbakar takut lah. Ada nampak dia kembung tak? Tak tahu lah kembung angin ke kembung dia ke. Tapi tak ada rasa nak terbang lagi. Lah. Tak jadilah, angin kuat lah. Kat TCI tu tak kuat ni. Anda tak ingat lah. Saya nak tu. Takut lah nak lepas sebab ni kayu dia dah patah. Kenapa tak lepas? Lepaslah dulu. Tak boleh sebab dia dah patah. Boleh. Tak ada, tak boleh naik. Tadi dah naik Dabi tu. Azim salah guys. Azim salah. Peluang terakhir. Tapi dah koyak Mana banyak kau? bawah. Sikit je. Tak naik. Jangan tengok. Tak boleh. Nanti Naik lah. kena orang lagi bahaya. Kita capai lah. Tak boleh. Nanti terbakar lagi teruk. Tak bawah sikit. Terbakar ni kan tak boleh ha. Mana boleh. Asap hitam dia tak naik. Dia pun tak nak naik. Rabi dah lilin dia. Okay. Okay guys, tak jadi. Sekian daripada kami semua. Kena beli yang mahal sikit cakap. Kena habiskan duit Haziq sikit lagi. Beli yang mahal. Take note ya Cik D. Panas-panas. So sad. So guys, vlog hari ni tak jadi sebab kek pun tak ada. Apa yang kaitannya? Kek sponge. Oh okay. Boo. Kemudian Lantern pun tak wishing jadi. light pun tak jadi. So 3 guys. So ni kena beli lagi. Tapi yang mahal sikit. nantilah guys cari yang mahal sikit Tunggu orang tu dapat gaji. Bye. Dah. Shoo.